Rekod telah dipecahkan, pingat telah dimenangi, mata demi mata telah dikumpulkan. Debaran kian terasa. Namun, hanya satu persoalan yang masih belum terjawab. Rumah sukan manakah yang akan menjuarai Kantaru 4 2026? Korang rasa rumah mana menang tahun ni? Saya rasa rumah hijau nasib nak. Saya rasa rumah biru. Kompom ah. Rumah biru. 17 Julai 2026. Hari ini merupakan hari keempat berlangsungnya Kantaru 4 2026. Juga turut diadakan majlis berpenangguhan Kantaru 4 2026 sebagai penutup rasmi kejohanan. 4 hari yang penuh dengan semangat, usaha dan kesungguhan kini melabuhkan tirainya. Kejohanan Rumah Sukan Kantaru 4 2026 telah menghimpunkan seluruh warga sekolah dalam semangat kesukanan dan perpaduan. Sepanjang kejohanan berlangsung, setiap atlet telah memberikan yang terbaik, setiap sorakan telah meniupkan semangat dan setiap cabaran telah ditempuhi dengan penuh keberanian. Menang atau kalah bukanlah ukuran utama, tetapi pengalaman, persahabatan dan semangat berpasukan yang menjadi kemenangan sebenar. Tahniah kepada semua pemenang dan syabas kepada semua peserta, guru serta jawatan kuasa yang telah menjayakan kejohanan ini. Semoga semangat Kantaru 4 2026 terus menjadi inspirasi untuk melakar lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Baiklah, bersama saya sekarang merupakan olahragawan Kantaru 4 SMK Bahasa Malaysia Saratok tahun 2026. Baik, boleh anda perkenalkan diri? Nama saya Marcel Wentok. Umur saya 14 tahun. Baiklah, saya ada beberapa soalan nak tuju kepada awak. Apakah perasaan anda apabila diumumkan sebagai olahragawan pada tahun ini? Saya merasa sangat gembira karena ini kali pertama saya mendapatkan olahragawan. Baiklah, soalannya seterusnya. Siapakah individu yang paling banyak memberi dorongan dan semangat kepada anda sepanjang perjalanan ini? Yang paling banyak memberi dorongan ialah guru latih saya dengan kawan saya. Baiklah, dan soalan yang terakhir, apakah pesanan atau kata-kata semangat yang ingin anda sampaikan kepada rakan-rakan yang turut menyertai kejohanan ini? Saran dari saya, terus latihan, jangan putus asa, dan kuat mental. Baiklah, itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, bersama saya sekarang pula merupakan olahragawati Kantaru 4 tahun 2026. Baiklah, boleh perkenalkan diri? Saya Angel Natasha Ana Pantan dari kelas 3F. Baik, saya ada beberapa soalan nak tuju kepada awak. Soalan yang pertama, apakah perasaan anda apabila diumumkan sebagai olahragawati sebentar tadi? Saya berasa sangat bangga kerana pertama kali mendapat anugerah kejohanan olahragawati pada 2026. Baiklah, soalan yang seterusnya. Siapakah individu yang paling banyak memberi dorongan dan semangat kepada anda sepanjang perjalanan ini? Terutama terima kasih kepada coach yang mengajar, yang memberi sokongan, terutamanya Madam Jo. Terima kasih Madam Jo. Okay. Dan soalan yang terakhir, apakah pesanan atau kata-kata semangat kepada rakan-rakan anda yang menyertai kejohanan kali ini? Terus berusaha dan berjuang, mental kena kuat. Okay. Baiklah, sekian terima kasih. Itu sahaja dari kami. Dengan berakhirnya Kantaru 4 SMK Bahasa Malaysia tahun 2026, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat. Semoga kita dapat bertemu lagi di Kantaru 4 tahun hadapan.